Hari pertama masuk neraka, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Ada seorang yang buat konten, buat video yang dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan mati Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rujuklah ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana nun, ambillah tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapatkan rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Wallahu taala alam. Salam teguran daripada bumi Malaysia.